desiran. Dia sahabat-sahabat jaga tau. Bahasa Arab kalau dia sebut sifrun, makna dia kosong. Jaga-jaga ni. Saya nak ajak bahasa Arab sikit. Mau tak? Boleh tak? Kita ajak bahasa Arab sikit. Ejaan dia sama. Okey. Kalau kita baca sofir. Okey. Sofirun. Okey. Sofirun makna dia desiran. Tapi kalau kita sebut sifrun, makna dia kosong. Nampak tak bahasa Arab? Beza sikit tak? Yang ni sofirun makna dia desiran. Sofir lah. Mati dia sofir. Okey, kalau sifrun makna dia kosong. Tu angka kosong lah. Sofir, sifar. Kalau bahasa Melayu dipanggil sifar. Sifar ni ambil daripada bahasa Arab lah. Sifrun, sofir. Nampak tak? Sifrun, kosong. Kalau sofir, desiran. Dia nak dekat sama lah. Macam apa? Mir'atun dengan mar'atun. Mar'atun perempuan. Mir'atun cermin. Dia tukar baris sikit dah tuan-tuan. Kan? Tengok pada perkataan perempuan kan. Okey, perempuan dia guna perkataan apa? Kita belajar bahasa Arab sikit malam ni supaya kita nampak bila berubah saja silap baris maka silaplah lari makna. Okey, mar'atun. Okey, mar'atun perempuan, mar'ah perempuan. Kalau sebut mir'atun ubah baris, mir'atun dia jadi apa? Cermin. Okey, nampak tak? Dia lari sikit dia tuan-tuan. Okey, mir'atun wanita lah kita buh. Okey. Sama juga dengan lelaki. Sebab tu perempuan dengan cermin tak boleh dipisahkan. Perempuan dia suka tengok cermin. Betul tak? Perempuan dia mesti tengok cermin. Sebab apa? Mar'atun, mir'atun. Okey, nampak tak? Satu lagi pula. Ustaz kutuk perempuan je. Laki pula ustaz, bukan kutuk. Okey, rajulun.